Assalamualaikum guys. Hai. Hari ni kita kat mana bang? Hari ni kita dekat Bandar Muar. Ada apa bang kat sini? Hari ni kita nak makan dekat bakar-bakar Haji Oli. Apa makanan yang ada? Oi, ada ikan bakar, Wah. ada juga dengan shake out dan ada juga mi bandung. Tapi macam-macam lagi ada. Wah, menarik tu bang. Menarik. Apa lagi? Jom lah. Jom lah. Kita makan share out kali ni. Harga bawah RM60 je. Tapi portion dia, mak ai boleh makan 4 ke 5 orang. Penuh dengan udang, ketam, lala, kupang, kerang. Semua ada lah. Kuah dia pula masam-masam manis. Kalau korang datang dengan family atau member, try terus set talam ikan bakar ni. Ada ikan bakar sambal. Rasa sambalnya padu. Udang buttermilk besar-besar. Sotong goreng tepung, kupang sambal, sayur kaila ikan masin, nasi dan air buah sejuk. Kenyang weh. Memang cukup berbaloi dengan set ni dan harganya. Tak cukup tu je. Mi bandung muar dia jangan lupa korang rasa. Kuah dia pekat, ada yang biasa dan ada yang udang. Bila hirup kuah tu, rasa manis-manis pedas dia terus buat korang teringat lah. Jadi malam ni tak payah fikir panjang. Ajak geng ataupun saudara mara terus terjah ke bakar-bakar Haji Oli dan Shell Out. Dia buka setiap hari dari pagi sampai malam. Mana lagi? Melaka ke Muar pun dekat je. Ajul!